Kita dipilih bukan sebab kita lebih baik daripada adik-adik lain, tapi sebab Allah nak kebaikan pada adik-adik itu melalui kita. Mungkin ahli keluarga kita tak ada rezeki datang sini, Allah pilih kita datang sini. Kan ada adik-adik kita, Long, kau tolong doa ni Long. Kan, Ngah, kau tolong doa ni Ngah, aku tak dapat pergi. Inilah tanggungjawab yang kita bawa. Sebut betul-betul depan Allah. Ya Allah, doa ni kau makbulkanlah untuk adik aku ya Allah. Ni kau makbulkan untuk mak aku ya Allah. Makbulkanlah untuk adik-beradik aku yang tak dapat datang ni ya Allah. Kita wakil adik-beradik, kita wakil keluarga ni untuk datang. Kita dipilih bukan sebab kita lebih baik daripada adik-beradik lain, tapi sebab Allah nak kebaikan pada adik-beradik itu melalui kita, untuk sampai pada adik-beradik dan keluarga. Wallahu alam. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk semua. InsyaAllah ada banyak lagi kita akan kongsikan sepanjang kita dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.